Untuk ladang Felda pula, kita telah bangunkan Smart Plantation Management System, which is another operation system untuk kegunaan pihak Felda dalam pengurusan ladang. Jadi kita dah ada maklumat-maklumat ladang tersebut. Untuk external smallholder, kita pihak AGV Trading di bawah Oil and Fat Division juga dah jadikan satu keperluan untuk kita membuat due diligence sebelum proses penghantaran buah, seperti di mana geran tanah dia, di mana kawasan yang tahun tanam bila apa semua. Jadi those data kita centralizekan dalam FGV Top. Tiada lagi data-data yang seperti yang kita mention tadi, yang data-data yang berterabur ataupun yang tidak tersusun. Semuanya keperluan master data tersebut ada dalam FGV Top untuk mengelakkan sebarang contamination ataupun sebarang ketidaktentuan buah yang masuk tersebut tidak mengikut spesifikasi yang diperlukan. Jadi